Tolak lah pasal plot yang lemah ataupun cerita yang tergesa-gesa tu kan. Atau Security has the name, the tech games to aim. From movie reviews to DIY, he's always on the chain. Unboxing gadgets, fixing up the place. A digital guru with a funny face. He dives into the silver screen. A cinematic journey, a vivid scene. Reviews. Assalamualaikum. Hai. Okey, hari ni aku pergi tengok sebuah filem yang bagi aku banyak gila leak dia kot. Cerita Cina, daripada Cina. Oi, dia banyak gila leak cerita ni dekat social media. First week ataupun baru beberapa hari pertama tayangan dia dekat China, dia dah leak banyak gila tu yang. Tapi aku tak tengok Aku bila tengok ada video tu je aku terus skip kan. Aku terus tak nak tengok sebab aku tengok sendiri. Lepas tu aku nak buat review kan. Kalau aku dah tengok yang leak tu, spoil lah kan. Jadi potong aku jadi macam dah tak boleh enjoy lah masa tengok tu. So cerita apa? Cerita Kung Fu Soccer. Sebuah filem spin-off daripada filem Shaolin Soccer. Cerita Shaolin Soccer ni dah lama dah, 2001. So aku tak rasa lah Gen Z ramai yang pernah tengok. Mungkin ada yang dah pernah tengok kan. Tapi kalau tu aku rasa tak ramai lah sebab dah 25 tahun lepas. Aku pun masa tu muda sangat lagi kan. So ya, cerita Shaolin Soccer aku sangat suka. Aku ada beli VCD dia original lah. Aku tengok banyak kali. Sampai CD tu rosak. Tak tahu lah, mungkin ada lagi kot dekat dalam aku punya simpanan kan. Untuk Kung Fu Soccer ni, sinopsis dia aku rasa nak kata sama sangat tak, tapi tak jauh beza lah dengan Shaolin Soccer. Ataupun ya pasal tim pasukan bola sepak yang menggunakan Kung Fu. Kalau macam Shaolin Soccer dia macam orang kata terlalu fokus pada Shaolin. Ni dia Kung Fu, dia tertumpu pada Kung Fu secara general lah kan. Tak tahu daripada aliran mana. Lain tu kau carilah sendiri kan. Ataupun kau tengok je sendiri filem ni dekat wayang. So, aku nak mulakan dengan perkara yang tak best bagi aku pasal filem ni. First thing first, plot dia bagi aku sebuah filem yang mempunyai plot yang agak lemah dan tergesa-gesa. Dia bukan apa, perkembangan plot dia tu macam terlalu fast tau. Dia tak ada build up yang lama ataupun build up story yang orang kata panjang Dia terlalu fokus kepada perlawanan bola sepak tu lah kan sendiri. Yelah, aku tahulah filem ni pun nama dia Kung Fu Soccer. So soccer tu banyak lah kan, ataupun bola sepak tu banyak lah. Tapi itulah, kalau kau compare dengan Shaolin Soccer, dia ada build up sebelum tim tu jadi apa semua. Lepas tu mula-mula tim tu nampak cacah malbar sangat, tapi still boleh menang. So nampaklah build up tim tu makin lama makin baik kan, diorang punya tim tu kan. Tapi untuk Kung Fu Soccer ni, awal-awal dia dah tunjuk yang tim ni macam dah terlalu power tau. Tu yang kau rasa macam macam mana tiba-tiba diorang edit power kan. Tahulah diorang tahu apa ni Kung Fu kan, tapi takkanlah chemistry dalam pasukan, takkanlah strategi dalam pasukan untuk bermain bola sepak semua diorang dah tiba jadi terror lah kan. Memanglah dalam cerita ni pun dia dah beritahu yang diorang ni dah main dah agak lama. Cuma sekarang ni lah diorang baru join yang professional punya league kan, ataupun perlawanan profesional. Ya memanglah dia ada bagi tahu tu semua, tapi sebabkan dia just bagi tahu macam tu, kau tak nampak lah build up tim tu sendiri kan. Lepas tu drama-drama ataupun uraian dia, setiap apa yang berlaku tu bagi aku dia macam tergesa-gesa Dia ada feel tergesa-gesa tu. Tu yang agak fail lah bagi aku untuk plot dia secara keseluruhan. Lepas tu apa yang buat aku rasa kadang-kadang annoying adalah dia punya style bagi aku mungkin ni memang style, bukan mungkin lah, ni sememangnya style Stephen Chow kan. Stephen Chow kan dia pengarah filem ni dan dia juga penulis skrip. Dia punya style lawak kan over the top. Dia punya lawak yang jenis lawak orang kata mengarut tu, ataupun macam berlebih-lebihan tu kan. Ya, dia masih lah ada lagi, tapi nasib lah tak banyak Tapi benda tu bagi aku dia dah macam
Ya mungkin tu dah karakter Stephen Chow punya apa ni lawak kan. Jadi kau tak boleh lari lah dengan benda-benda tu kan. Nasib lah tak berapa banyak juga kan benda-benda macam tu. Kalau banyak aku rasa aku akan jadi sangat annoying kan. Bagi aku dia dah boleh ubah lah style tu kan. Tapi mungkin kalau mana-mana yang tak follow dia sangat, tak selalu tengok Stephen Chow punya filem, aku rasa akan boleh jadi sangat enjoy lah. Untuk aku ada part yang boleh enjoy, ada part yang tapi tak apa, bahagian lawak nanti aku uraikan lagi kan. Lepas tu apa yang juga yang paling teruk adalah CGI dia. Aku tak tahu ini trademark Stephen Chow ke apa. CGI dia sebijan macam 2001 punya style ataupun punya kualiti tau. Ya Allah, aku cakap kan, segala-gala CGI dia aku rasa ni dah tahun 2026 lah. Aku tahu kebanyakan filem-filem daripada China sendiri, dia punya CGI memang tak berapa, kebanyakannya sangat teruk lah. Walaupun cerita tu best macam mana pun, tapi bila bab CGI dia, aku tak tahu lah. Negara China untuk CGI mungkin diorang sangat fail kot. Ataupun diorang saja nak mengekalkan kot trademark CGI teruk tu kan. Nampak kartun gila lah. Bagi aku untuk tahun 2026 diorang dah boleh stop kot benda macam ni kan. Tapi tu lah, mungkin diorang pun tak dapat ataupun diorang tak heran dengan kritikan ni lah. Aku rasa kalau korang pergi tengok pun kau boleh setuju dengan aku untuk CGI tu lah. CGI tu lah benda yang bagi aku sangat-sangat ketara dan sangat-sangat teruk lah untuk cerita ni kan. Dari segi stadium dia, dari segi ya bila dia macam nak buat aksi-aksi yang orang kata terlalu macam pelik sangat tu kan, terlalu susah untuk guna ataupun untuk buat betul-betul sendiri. Benda tu jadi sangat-sangat kartun, sangat-sangat kau nampak green screen tu sangat lah. Kau tahulah, bila kau tengok tu ini green screennya kan. Kadang-kadang tu dekat atas padang dalam keadaan biasa pun kau rasa tu ya dia terpaksa gunakan CGI. Aku rasa kadang-kadang atas padang tu tak perlu pun nak gunakan CGI ataupun green screen tu kan. Aku tahu lah teruk sangat lah dia punya CGI kan. Untuk tahun 2026 ni aku tak boleh terima lah benda-benda macam tu kan. Tapi apa yang menarik pasal filem ni sebenarnya, walaupun aku cakap lawak-lawak yang annoying ataupun lawak-lawak yang over the top yang mengarut sangat tu style Stephen Chow, tapi secara keseluruhan dia ada je, dia banyak, bukan ada, dia banyak lawak dia yang bagi aku sangat enjoy lah. Untuk filem ni sebenarnya kau tak boleh, expectation kau tak boleh terlalu tinggi untuk story dia tau. Kau kena pergi dengan keadaan yang kau nak enjoy. Kat situ kau boleh dapat. Dan aku pun, sebab aku dah tahu dah pengarah dia Stephen Chow dan pengarah dan penulis skrip dia Stephen Chow. So expectation untuk story aku tahu dia memang hauk je kan. So aku nak tengok fight dia ataupun tengok perlawanan bola sepak dia, dan aku nak tengok lawak dia je kan. Walaupun aku tahu Stephen Chow akan buat lawak over the top tu kan, tapi ya macam aku cakap, dia nasib tak banyak sangat tau. Dia ada tak banyak sangat. Lawak-lawak dia banyak masih boleh sampai kan. Ada certain tu sarkastik dia punya sarkastik, dia punya adalah beberapa slipsy apa ataupun lawak orang kata terjatuh apa semua tu, keadaan tu, situasi tu memang masih sangat boleh bagi aku gelak. Kira aku puas lah dengan lawak dia kan. Kita tolak tepi lah benda-benda yang mengarut, yang mengannoying kan, sebab dia counter balik dengan benda-benda yang boleh aku gelak. Tu yang bagi aku dalam cerita ni, Stephen Chow dah bagi aku satu kepuasan gelak yang quite nice lah, ataupun good best lah. Lepas tu apa juga yang best adalah perlawanan bola sepak dia. Of course lah, Kung Fu Soccer kan pasal cerita bola sepak. So perlawanan dia pada awal-awal aku dah rasa macam asal macam ni kan, terlalu sikit ataupun terlalu cepat sangat perlawanan yang pertama tu. Tapi dia makin lama bila dah masuk quarter final, dah masuk semi final, masuk final tu kau dah nampak lah dia build up sikit perlawanan tu menjadi lebih intens, lebih menarik, skill macam-macam keluar. Lepas tu kau nampak benda-benda yang orang kata berdebatkan, tapi intens dia lah. Pada final battle tu pun, pada awalnya yang best final battle tu, pada awalnya aku tak tahu siapa yang boleh menang Itu yang walaupun
benda tu dah klise dah. Dia punya perlawanan akhir tu kan, dia masih boleh bagi aku rasa macam tim yang ni lah akan menang lah, ataupun mungkin tim yang ni. So dia masih boleh bagi aku tanda tanya kan. Walaupun naluri aku dah tahu dah siapa pemenang ni kan. Kalau nak tahu siapa pemenang dia, kau pergi tengok sendiri kan. Takkan aku nak spoil pula kan. Lepas tu apa juga yang best pasal filem ni adalah part emosi dia lah. Nice lah. Ada beberapa part emosi dia boleh bagi kau rasa sebab lah. Lagi-lagi dia bermain dengan orang kata emosi, persahabatan, teamwork apa semua kan. Kat situ bagi aku sangat menarik ah. Aku tak sangka si Pencau masih boleh bagi emosi yang sangat-sangat, bukanlah sangat-sangat, tapi dia masih boleh bagi emosi yang baik walaupun dia telah bagi aku part-part gelak yang gila-gila tu lah. Tu yang aku rasa macam nice lah kan. Walaupun plot dia kau rasa macam alah apa benda lah cerita tu. Macam aku cakap, kau nak pergi enjoy, kau nak pergi gelak kau boleh dapat, tapi kau nak orang kata nak menghayati story dia, tak ada lah. Dia tak sangat lah. Dia bukan bermain pada story tu kan. Dia just nak bagi kau enjoy, dia nak bagi kau gelak, dia nak bagi kau rasa intense perlawanan tu, memang dia dapat bagi. Itu yang menarik cerita ni kan. Cumanya je lah, aku rasa kan, kalau korang baru lepas tengok Shaolin Soccer, aku rasa kau tak boleh enjoy filem ni. Itu masalah pada cerita ni aku rasa. Tapi kalau kau macam aku dah lama tahun 2001, lepas dah banyak dah lebih 20 tahun aku rasanya aku tak tengok dah cerita Shaolin Soccer kan. Even kat TV sekalipun sebelum-sebelum ni dah lama pun dia orang tak tayang kan. So aku dah nak kata aku lupa tak adalah, tapi macam benda tu dah kira aku dah tak berapa nak ni lah kan. Dah tak, memori tu tak terlalu kuat. So aku boleh enjoy untuk lawak dan fight-fight dia dalam perlawanan tu yang benda yang best kan. So kalau kau tanya aku berapa bintang untuk Shaolin Soccer ni, sebenarnya kalau CGI tu dia bagi dengan lebih baik, dan tolak lah pasal plot yang lemah ataupun cerita yang tergesa-gesa tu kan, ataupun bagi aku dia cunkan kat CGI tu, aku rasa aku boleh bagi lebih lah untuk filem ni punya bintang. So aku just boleh bagi aku rasa aku boleh bagi dia 8.5 bintang per 10 kan. Sebab aku sangat kecewa dengan CGI dia. Tu yang part yang aku rasa spoilnya kan. So kalau kau rasa review aku membantu korang untuk pergi tengok ataupun tak filem Kung Fu Shocker ni, aku harap kau dapat subscribe YouTube channel aku, boleh like, boleh share, boleh komen video-video aku. Sekian, Assalamualaikum.